Kulit ayam ni kalau korang ada sikit pun tak ada masalah. Sebab kita guna dada ayam, so korang ambil lah kulit ayam dari yang bahagian dada ayam tu korang. Okay, screenshot dulu. Berapa banyak kulit ayam, seberapa pun yang akak dapat. Okay, dah separuh garing, masukkan serai, daun limau, masuk. Okay, dah masuk tu, masuk bumbu yang kita dah kisar. Bismillah. Okay, masukkan lagi ketumbar powder. Kunyit sedikit sahaja. Kunyit kita nak sikit sahaja. Sebab kalau Cantik makan dekat kedai-kedai yang jual mie ayam tu, dia punya kuah dah macam kuah soto dah. Sebab dia agaknya bagi kunyit 5 kilo. Kita tak nak. Kicap asin masuk. Kicap manis masuk. Kicap manis pastikan betul-betul yang pekat. Warna kita punya mie ayam ni memang gelap. Rasa dia more to sweet. Untuk sambal, kita harus rebus lagi. Kita tambahkan sedikit je cuka. Letak cuka, letak gula, letak garam, letak cukup rasa. Kalau akan nak mendekati rasa mie ayam, akak guna mie wantan. Tapi mie wantan cari yang basah macam ni, jangan yang kering. Tu boleh. Apa tu Cantik? Mie kolo. Tapi kalau korang tak jumpa, korang boleh guna mie wantan yang basah. Mie. Okay, tak perlu lama. Api harus besar. Kita just nak buang dia punya tepung je. Dalam 1 ke 2 minit je. Sebab kalau tak, nanti dia akan lembik macam bubur korang. Lepas basuh guna air pipe, tapis lagi. Mie ni korang kena basuh dia betul-betul. Sebab apa? Dia banyak mengandung tepung. Mana yang tak tahu lagi cara buat minyak bawang putih, masuk dekat Cantik punya TikTok, korang tengok resipi minyak bawang putih. Tambah lagi sedikit dia punya bawang putihnya. Masuk minyak. Kak Ros, thank you. Mie ayam kita akan siram dengan kuahnya. Okey. Mana yang ada bakso boleh tambahkan bakso. Okey, tambahkan sambal. Jemput makan korang. Alright, so ini adalah mie ayam autentik Indonesia. Bentuknya macam ni.